Hello guys, hari ni aku nak masak ayam goreng kunyit. So kita gaul-gaul dia dengan garam and kunyit sampai dia kekuningan yang cantik. Tengok deh, kuningan cantik oi. Okay, so sekarang ni aku nak panaskan kuali pula. So bila dah kuali dah panas, aku masukkan minyak lah. Okay, botol ni aku pakai seronok betul. Sebab apa tahu? Sebab masa aku pakai tu minyak dia tak tumpah-tumpah kat sekeliling botol tu. Kiranya kalau aku pakai botol tu, bila aku angkat dia tak tinggal bekas lah. Okay, ni aku add on extra hotdog sebab ada hotdog lebih dekat dalam peti ais tu. So dia pun dah nak expired. Just goreng je lah. Kita goreng sampai dia kekuningan and naik bau. Dah. So kita angkat hotdog and then kita masukkan ayam pula. Okay, letak ayam satu persatu. Naik dah bau dia. Okay, kita sekarang ni kita tunggu ayam dalam 5 minit ke 5 minit kot. Dah lebih, kita agak-agak lah kalau dah garing tu boleh dah terbalikkan dia. Okay, sekarang ni ayam pun dah siap and boleh angkat lah. Sebab dia dah garing semua. Aku dapat rasa yang ayam ni dah garing lah. And then sediakan nasi and kau letaklah ayam kau, hotdog kau hidang lah, hias secantik mungkin. Lepas ni boleh tengok depan TV cerita Saitama Season 3 One Frame Man. Okay, kita add on lada kat, orang panggil apa, cili kot. Cantik tak? Sedap tak? Nice kan?